Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengkongsian maklumat daripada Pejabat Penerangan Daerah Langkawi berkaitan isu sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan adalah dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negara daripada media sosial yang menjanjikan gaji lumayan dan tidak realistik. Semak tawaran tersebut dengan pihak berkuasa di Malaysia seperti Jabatan Tenaga Manusia. Pastikan anda mempunyai pasport, visa dan kontrak pekerjaan yang sah. Simpan pasport anda dan tidak menyerahkannya kepada orang yang tidak dikenali. Daftar keberadaan anda dengan perwakilan Malaysia di luar negeri di ecosolar.kls.gov.my. Anda berisiko terjebak dengan sindiket haram di luar negara seperti penyeludupan dadah dan barang emas-emas, begal wang serta penipuan kewangan atas talian. Lindungi diri anda dan orang sekeliling daripada sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan. Pengkongsian maklumat ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Langkawi. Sekian, terima kasih.